Macam biasa, BHP Karak dipenuhi oleh mat-mat motor. Biasalah hujung-hujung minggu kan. Tak ada fotografer ke kat sini nak ambil gambar aku? Oh, aku hampir-hampir kena tinggal guys. Ingatkan diorang dah gerak. Rupanya diorang tunggu kat depan, dekat belah sana tu, yang belah luar tu. Jadi ayolah kita. Cap. Inilah dia, geng-geng Royal Enfield. Aku tak tahu berapa orang, lebih 20 orang aku rasa. So, kita akan pergi ke Lemang Tok Ki untuk sarapan dahulu. Let's go. Wow, sekarang baru pukul 8.13 dan keadaan di sini agak berkabus. Actually ni adalah first time untuk aku join ride yang pergi kawasan off-road ni lah. So aku agak excited lah untuk ride kali ni. Sebab aku berikat motor aku ni macam scrambler kan. Tapi tak pernah pun aku off-road yang agak orang kata hardcore. Aku pergi ke tempat setakat untuk camping. Kalau jalan off-road pun memang tak banyak lah. Brother ni kan paling steady aku tengok. Dia tak bawa barang apa pun. Mungkin dia join ride ni untuk sampai ke tempat sarapan je, kita tak tahu. Ataupun mungkin dia tumpang barang dia dekat kawan-kawan lain. Okay, kita orang dah sampai ke spot breakfast, iaitu Lemang Tok Ki. Ni Lemang Tok Ki 2 lah. Ini adalah hentian pertama kita orang. Selesai sudah mengisi perut masing-masing. Jadi kita orang akan meneruskan perjalanan ke destinasi. Tapi mungkin ada berhenti dululah kat mana-mana kan. Tadi pun aku tak sempat sangat nak rekod-rekod apa-apa video. Biasalah bila aku join ride ramai-ramai ni kan, dia rushing sikit. Jadi seperti yang aku jangka tadi, tak semua yang bergerak daripada BHP Karak tadi tu akan join sehingga ke pos Lemoy. Ada yang balik lah, kiranya dia orang join untuk breakfast saja. Tayar lembik. Tadi aku nampak yang dekat. Okay, ni off-road yang pertama. Padahal jalan rosak kan. Jalan tengah nak buat balik. So tiba-tiba rasa macam kat Sabah pula. Kalau kat Sabah benda ni normal. Kita orang berhenti kat tepi jalan sebab ada terputus dengan geng belakang. Sekarang kita orang berada di kawasan Ceroh, tak silap aku. Ceroh Raub Pahang. Nampaknya ada roadblock guys.
Tapi polis tengah rehat, so dia orang tak tahan langsung. Patut tadi ada kereta dengan motor bagi high beam. So kita orang dah semakin menghampiri ke Petron Sungai Koyan. Last time aku lalu jalan ni tahun ni juga, tak silap aku bulan 2 sebelum puasa lah. So aku masih ingat lagi, bila dah sampai dekat sini, dah dekat dah dengan Petron tu. Last time aku ride 3 puncak, pergi Fraser Hill, Genting dengan Cameron Highland. So lalu jalan yang sama jugalah. Nampaknya agak meriah juga dekat Petron Sungai Koyan ni kan. Ramai geng-geng rider, tak silap aku geng GS tu. Cap, boleh bayar pakai apa ni sini? Dah jenggot boleh kan? Aku dah lupa dah. Biasa kawasan-kawasan macam ni kan, dia punya Petron ataupun pam minyak dia tak ada pam yang boleh bayar guna kad. So seeloknya sediakanlah cash. Tapi macam aku jenis malas nak keluar cash. Sebab ada kawan kan, pinjam dulu kat kawan. Boleh masuk dalam, cuma kita kena elakkan kawasan air yang ada lumut dengan kawasan yang batu-batu besar. Sedikit bising daripada acap. Sekarang kita orang berada di Petron Sungai Koyan. Dah masuk mulut dah. Ini kali ke-4 atau ke-5 aku tak ingat dah buka sini. First time aku tengok kedai ni buka. Setelah berehat lebih kurang setengah jam, kita orang akan sambung perjalanan terus ke pos Lemoy. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca nampaknya baik dan aku harap keadaan macam ni akan berterusan sehinggalah esok, sehingga balik ke sarang masing-masing. Sebab kalau nak pergi ke pos Lemoy ni, kalau hujan, jalan dia memang tak syok lah, licin lah. Ok, ngam-ngam sekarang pukul 12 tengah hari. Kita orang memasuki jalan daripada Sungai Koyan menuju ke pos Lemoy. Aku rasa lebih kurang sejam lah untuk sampai ke simpang ke pos Lemoy tu. Okay guys, aku sekarang dah pun masuk ke simpang nak ke pos Lemoy. Kalau tadi dekat simpang tu ada signboard, ditulis kat situ jarak lebih kurang 18 km untuk sampai ke sana lah. So ini adalah jalan permulaan dia. Oh, nampaknya acak nak berhenti kejap. Mungkin kita nak rehat kejap. Take 5. Sakak lu. Alright, kita orang akan sambung perjalanan menuju ke pos Lemoy. Bau kebun. Jadi dekat sinilah bermulanya pengembaraan kita orang, di mana kita akan menempuh jalan-jalan yang agak adventure. Harap-harap semoga dipermudahkanlah perjalanan ini. Oh, memang dah berlubang dah jalan dah awal-awal.
Jadi aku akan cuba rekod sebanyak yang mungkin lah video keadaan jalan dekat sini macam mana. Nampaknya ada 4 wheel. Terima kasih lah sebab dia memberi laluan kat kita orang. Mungkin aku boleh buka visor lah untuk pengenderaan yang lebih lancar. Barulah rasa sejuk. Angin dia agak dingin di sini. So far jalan dia masih lagi okey lah bagi aku. Untuk kategori off-road, jalan ni masih lagi okey. Dia banyak kawasan yang bersimen. Baru sekarang ni kan aku jumpa berbatu dan berpasir. Habuk lah pula masuk mata. Okay, mungkin acak nak riki jalan sebab ada 2 simpang kat sini, takut silap. Okay, nampak gayanya. Betul lah. Oh, nampak gayanya. Silap jalan dah. Okey, nampak gayanya. Memang betul lah jalan ni. Berlaku sedikit perselisihan faham di sini.
Mencabar siut. Walaupun jalan dia batu, tapi dia mencabar lah. Banyak lubang. Balik ni memang kena servis 4 lah cerita dia. Aku nak berdiri, tapi bila aku berdiri, aku punya tank bag ni kacau. Dia tak selesa nak berdiri. Dia melanggar-langgar kaki aku, perut aku.
Okay guys, lagi 4 km je nak sampai ke pos Lemoy. Kita pernah lemau dah melayan off-road ni kan. Tapi aku boleh cakap lah, aku semakin baik, semakin kata I'm getting better at this lah. Boleh layan. Tapi tu lah, risau lah motor aku punya fork ni kan. Dah lah, dah leaking sikit-sikit. Balik ni memang kena pergi servis terus. Tapi apa-apa pun, aduh, masuk mata. Kalau motor tak buat hal, memang tak ada masalah nak lalu jalan-jalan macam ni kan. Jalan dia memang teruk kat sini guys. Terseksa monosyok aku. Lagi 4 km ni dia makin teruk pula . Mungkin kita dah sampai ni. Aku pun tak tahu pula, tak ada signboard. Aku tak tahulah bunyi apa motor aku kat belakang ni. Dah macam-macam bunyi lah ni. Terhentak-hentak. Dan akhirnya kita orang telah sampai ke
Pos Lemoy. Tak tahu lagi nak pacak campsite semua kat mana. Tapi yang pasti air Sinki free flow. Ambil. Memang free flow lah air dia. Tak payah pakai paip. So dah ada lah beberapa group 4-wheel aku rasa. Group motor aku tak nampak lagi. Okay guys, beginilah suasana campsite dekat Pos Lemoy yang kita orang cop ni. Kawasan dia agak jauh daripada campsite yang selalu orang duduk tu. Dia kat sebelah sana. Kita orang duduk kat belah sini. Dia kena menurun sikit lah kat sini untuk parking. Tapi boleh juga kalau nak camping kat sana tu. Tapi kita orang camping kat seberang. Kat sini ada anak sungai. Mostly yang join ride ni kebanyakan dia motor Himalayan lah, 450. Ada 10 biji. Sebiji motor aku Benelli. Lagi sebiji Ben 650 dengan Girella 450. Dengan ada satu zone test 38G. Macam inilah keadaan motor aku lepas dah redah off-road lebih kurang 18 km. Dan ini betul-betul first time yang betul-betul off-road lah motor aku ni. Guys, aku jatuh guys. Nasib baik tak sampai masuk celah-celah semak. Tapi motor dah tergolek kat situ lah. Punca dia laju sangat turun. Lepas tu slide kat sini. Masuk dalam tu. Kaki kiri terselio. Damage check. Ya, damage tak banyak lah. Benda-benda yang boleh diganti. Sekian laporan saya.